Tapi senang korang dengar. Korang dengar, ni manis. Manis. Saya bukan datang untuk musuh sesiapa. Saya datang untuk ajak. Saya bukan datang untuk musuh sesiapa. Saya datang untuk ajak rakan-rakan di Batu Pahat dan di negeri Johor. Mari kita kerjasama. Politik ni kena stabil. Jangan kita anggap mudah. Lihat negara-negara jiran. Nak beli minyak beratur. Ada kedai minyak tutup. Sebab tu saya kata, bila orang tanya saya beberapa bulan yang lalu, tunggulah dulu. Kita negeri ini banyak masalah. Rakyat hadapi masalah harga barang. Selat Hormuz masih belum dibuka. Perang belum selesai. Redakan dulu 1-2 bulan ini. Tengok keadaan, lepas tu buatlah pilihan raya. Itu saja saya sebut. Sebab apa? Kita nak jaga negara jadi tumpu. Tumpu sepenuhnya membangunkan ekonomi negara. Nak buat juga pilihan raya pergi cepat. Tak boleh tunggu kan 2-3 bulan lagi. Jadi boleh lakukan di Johor bila keadaan begini, kita terpaksa terlibat. Baik, sekarang kita hadapi pilihan raya. Saya mohon, saudara, kerja dengan tenang, tak payah bermusuh. Kerana rakan-rakan dalam pertandingan ini, ya, PAS, Perikatan Nasional memang pembangkang. UMNO Barisan Nasional dalam kerajaan perpaduan. Pening kita. Hari ini kita berlawan dengan UMNO Barisan Nasional. Hari Rabu, Mesyuarat Jemaah Menteri, kita bersebelah. Bersama-sama. Tapi saudara, ini bukan pilihan saya. Pilihan saya kerjasama terus. Pilihan saya jaga negeri ini. Pilihan saya tangguh semua pilihan raya dan kerja tumpu selamatkan ekonomi rakyat. Itu pilihan saya. Indonesia ada ke macam tu? Come on. Indonesia ada ke beratur, pam minyak tutup? Come on. Indonesia ada ke dia beratur, berebut minyak, pam minyak tutup? Ada tak? Tak ada. Itu sebab dia orang kena serang. Nampak tak? Tapi Filipina, side New World Order. Tiba-tiba minyak tak ada. Australia, Thailand. Fikir kan? Fikir. Jangan percaya, fikir. Ni dia takutkan ni. Dia takutkan. Rakyat mengalami masalah harga barang. Okey, sebab apa harga barang naik? Bagi tahu. Sebab apa harga barang naik? Sebab harga diesel naik, bodoh. Engkau lah, banduan. Itu sebab harga barang naik. Kau tengok Dajjal ni. Dia bagi tahu, sabarlah, harga rakyat ada masalah, harga barang naik. Engkau lah yang naikkan harga minyak diesel tu pasal harga barang naik. Kita ada minyak. Singapura nak minyak pun ambil daripada kita. Negara Malaysia ni ada minyak. Tiba-tiba minyak tak ada. Sudah, kena catu. Ada dengar dah cerita 7 kapal tu? Ada media lapor. Sekarang kapal kita dah 7 biji, sekarang dah sampai 5 biji. Ada tak ada? Tolong komen, ada tak ada? Media main lapor lagi. 7 buah kapal, apa cerita, apa jadi? Kejap insurans tinggi, kejap kos mahal, kejap Selat Hormuz tutup. Minyak kita sini lah. Apa jadah pula dengan Selat Hormuz tu? 20% je Selat Hormuz. Sebab rakyat bodoh, tak ambil tahu. Sebab tak ambil tahu. Punca dia sebab tak ambil tahu. Oh, minyak kita. Ada pula dia pakai influencer bodoh tu macam geng yang sumut, berada haji apa semua tu. Oh, minyak kita sekarang ni. Sabah Sarawak tak naik. Yang rakyat bodoh-bodoh. Oh, yelah, betul lah. Dengar balik. Dengar, faham, fikir. Sebab ada kena-mengena dengan apa yang saya cakap dah lama. Dah lama aku cakap. Orang tak percaya. Tangguh semua pilihan raya. Korang faham tak? Korang nampak tak? Macam mana nak tangguh pilihan raya? Bagi tahu dekat saya.
Macam mana kalau parlimen ataupun don dibubarkan dan nak tangguh, macam mana, apa cara, apa kaedah? Darurat. Macam mana nak darurat? Rakyat okey, tak mengamuk. Inilah kenapa sebagi tahu kita kena sabar, tenang, bijak. Dah nampak dah? Yang tak percaya mana dia ni merapu. Dah nampak dah? Mula dah nak belagak sikit. Kopi sikit. Well, I told you years ago about this. Why? Because I know exactly who is Anwar Ibrahim. I know him very, very much. That's why I told you yearly to be careful. Make sure, please tell everyone, be cool down. Don't angry. Malay, Chinese, Indian, Sabah, Sarawak, all cool down. Everything must cool down, relax, cool. Because it's non-kunyit, one bring chaos to make a darurat. It's a bumi hangus. I told you. Kau putih lah. Tak adalah pandai, tapi boleh lah. Kalau kompresor ni dengan saling kunyit kongkang. So guys, bila Anwar Ibrahim bagi tahu, kalau pilihan saya, tangguh semua. Macam mana nak tangguhkan pilihan raya kalau tak ada darurat? Itu sebab dia nak darurat. Nampak tak guys? Sebab tu kenapa saya minta tenang, sabar, bijak. Melayu, Cina, India, semua. Dia dah mengaku dah tu. Dia dah mengaku. Itu sebab dia kata, bulan 5 ada, bulan 6 ada, bulan 7 tak tahu. Bulan 7 ni. Dah banyak dia buat, tapi tak jadi. Ni saya tak cerita pasal weather lagi tau. Tapi itulah. Baca terjemahan Kunut Nazila. Ni konspirasi lain lagi lah buka. Malam ni tak payahlah. Konspirasi weather ni. Tapi kalau kau baca terjemahan Kunut Nazila tu, yang gerakkan awan. Baca Kunut Nazila tu. Yang gerakkan awan. Mereka buat, Allah gerakkan. Mereka buat, Allah gerakkan. Tak boleh fikir ke? Tak nampak ke? Dia dalam keadaan terdesak. Tambah pula tekanan untuk Najib dikeluar. Enjoy the show guys. Enjoy the show.